Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Another day, another ride. Where to go? I don't know. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Lepas hujan ni seronok sikit. Sebab footage dia mesti cun sikit. Ribut tadi. Minyak macam nak kena isi je dulu. Okay lah. Tapi kali ni kita pergi pantai jap. By the way, Assalamualaikum dan salam Ramadan ya. Selamat menyambut bulan Ramadan ya. And happy Chinese New Year to you guys as well. Those of my Chinese friends. Boleh tak senang lah sikit nak ulang alik kerja tu, tak adalah sakit sangat dengan minyak. Alhamdulillah. Tapi itulah, dia ada damage, hidden damage lah. Sepanjang aku hilang dekat social media dengan YouTube untuk 2 minggu kejap ni, macam-macam jadi actually. Tapi Alhamdulillah, whatever that happens, it's for everyone. To start everyone to learn from it. Yeah. Alamak, aku macam biasa lah, lupa nak strap D-ring ni. Cubaan tengah masukkan dekat collar sekejap, sambil selit sebelah tangan. Ya Allah, thank you bang, abang notice I. Yeah. And it feels good to be back. Tapi tayar ni it's not at the best state lah. Sebab tayar aku yang belah kiri ni, dia dah yang front left, dia dah mula nipis. Menipis. Abang nak masuk kanan lah. Signal tak bagi. Macam mana orang nak tahu bang? Saya pun bawa motor. So far korang pergi bazar mana best apa angkat. Dia tak tengok pun. Dia I turn now. Good luck everybody else. Sama ni. Tapi apa pun, yo, the safety is fast bro. Yeah bro. Always speed where you can brake bro. Thank you bro. Thank you bro. Appreciate it bro. Saya hari ni nak pergi Al-Bazar, Pantai Al-Bazar. Semalam aku dah pergi lah, tapi aku tak bawa kamera. Ayuh dia. Dia pun nak masuk kiri ni, city tu, tapi dia tak bagi signal. Sebab tu lah aku nak, sini dia bagi signal, kan bagus tu. Alhamdulillah. Beza? Okay, braking okay tak? Okay lah, asalkan tak sliding. I mean tak sliding off. Tak sliding pun masalah ke? Aku tak pandai braking lah. Sebenarnya aku sendiri tak faham technical motor ni. So far aku nak bawa je motor ni. Aku tak faham ni braking dia macam mana. Aku tak faham accelerate dengan suspension dia work macam mana. Tu accelerate. Tu itu bahaya. Aku tak faham acceleration macam mana. Kalau motor besar, tak lah motor besar, fairing aku 250 lah. Tapi fairing memang tengok je dia. Dia anggut saya pun anggut lah. Assalamualaikum. Alhamdulillah cuaca cantik, so kita boleh intai bazar dengan aman je. Aku pun nak kena tukar. Aku pun nak kena tukar aku punya SIM card. Aku nak tukar daripada Maxis, tukar Yes. Tak apa dia, abang tak paksa dek, jangan risau. Abang pun nak pergi bazar. Sebab ke depan tu jam. Alah sial. Alah. Thank you dek, sorry dek. Maaf mengganggu.
Assalamualaikum, jomlah kita ke bazar. Depan sana masuk kiri. Yuha. Semalam kat sini dah sangkut lah. Lepas tu aku balik dah hujannya. Memang rainy sonata semalam. Aku nak tahu lagu apa tu, tapi jom aja lah layan sambil selit ni. Aku rasa ni pantai lah. Betul lah, kampung tradisi Sri Pantai. Hari ni, Assalamualaikum guys. Dalam episod hari ni kita ke bazar kampung tradisi Sri Pantai. Betul? Betul eh? Kita cuba. Semalam aku hadir, tapi dengan banyaknya orang yang aku tengok tu apa? Naya Pak Karim. Sorry, thank you. Okay, Pak Karim ambil kiri. Okay, penuh Pak Karim. Sini pun penuh Pak Karim. Pak Karim apa kata kita masuk dalam? Abang Beza, terima kasih lah Abang Beza. Terima kasih banyak-banyak. Parking semalam ada lah. Which is there. Aku kena parking ni kat dalam. Okay, fine. Aku tak nampak. Port sama semalam, okay lah. Okay, Alhamdulillah. Dah sampai Bazar Sri Pantai. Jom lah. Ya, jalan besar ni. Nampak aku ni jalan straight je. Kat di sini lah Bazar Pantai Dalam. Memang banyak choice lah. Menipu lah, tak cakap banyak choice. Tengok penuh. Nak jalan tak boleh. Sekejap.